Yang pertama, pengenalan. Akidah Islam menuntut semua umatnya untuk beriman kepada perkara-perkara gaib, termasuklah peristiwa-peristiwa yang besar yang akan berlaku menjelang hari kiamat nanti. Terdapat banyak tanda-tanda besar hari kiamat. Antaranya ialah turunnya Nabi Isa AS ke bumi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hadis sahih dan kitab-kitab akidah seperti kitab Kubra Al-Yakiniyat Al-Kauniyat karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dalam kitab tersebut jelas dinyatakan bahawa Nabi Isa AS sebenarnya belum wafat, tetapi sebaliknya telah diangkat ke langit dan akan diturunkan semula sewaktu hari kiamat nanti untuk membunuh Dajjal serta menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan menghapuskan sebarang kesesatan. Penurunan ini berlaku bukan untuk membawa syariat baru, sebaliknya untuk mengukuhkan bahawa Islam adalah agama yang benar dan agama yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 61 yang bermaksud, dan sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar menjadi tanda bagi datangnya hari kiamat. Oleh itu, video ceramah yang dipilih dan dianalisiskan oleh kumpulan saya turut membincangkan persoalan ini, iaitu mengapa Nabi Isa yang dipilih Allah untuk membunuh Dajjal sekaligus mengukuhkan apa yang dibahaskan dalam kitab Kubra Al-Yakiniyat Al-Kauniyat. Pengetahuan ini sangat penting untuk memperkukuhkan akidah umat Islam agar memahami hakikat sebenar isu-isu akhir zaman ini serta selari dengan rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada hari akhirat. Seterusnya, latar belakang mengenai video yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Tajuk video tersebut ialah kenapa Allah pilih Nabi Isa untuk bunuh Dajjal, yang telah disampaikan oleh penceramah bebas iaitu Ustaz Azhar Idrus melalui platform YouTube yang berdurasi hampir 5 minit. Ceramah ini merupakan satu rakaman kuliah duha jemputan dan sesi soal jawab agama yang telah menjelaskan peranan penting Nabi Isa AS dalam menamatkan fitnah Dajjal serta hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih baginda untuk tugas tersebut menjelang hari kiamat nanti. Dalam video tersebut juga turut membahaskan isu-isu akhir zaman yang merupakan sebahagian daripada rukun iman. Ustaz Azhar Idrus juga turut menerangkan bahawa Nabi Isa AS akan turun semula ke dunia sewaktu hari akhirat nanti, bukan sebagai Nabi baharu, tetapi untuk menegakkan keadilan serta membunuh Dajjal dan memimpin umat Islam berlandaskan syariat Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan video ini, sebahagian besar komen adalah positif yang mengharapkan lebih ramai pendakwah yang mampu menyampaikan ilmu agama secara jelas dan menarik. Video ini juga secara umumnya telah berjaya memberi pencerahan kepada semua masyarakat tentang isu penting dalam akidah Islam berhubung dengan tanda-tanda besar hari kiamat nanti serta kemunculan Nabi Isa AS pada akhir zaman nanti. Latar belakang penceramah. Nama diberi Zamrul bin Idrus atau lebih dikenali sebagai Ustaz Azhar Idrus. Beliau dilahirkan pada 12 Februari 1964 di Kampung Ladang, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Haji Muhammad Sharif di Alustar Kedah, kemudian melanjutkan pengajiannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Alustar Kedah sehingga tingkatan 3. Pada tingkatan 4 pula, beliau berpindah ke Sekolah Menengah Inggeris dan menamatkan sehingga tingkatan 5. Beliau merupakan salah seorang pelajar STPM di Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu.
Beliau mendapatkan pendidikan agama bersama beberapa orang tuan guru, antaranya Tuan Guru Muhammad Hakim. Beliau mempelajari ilmu nahwu, saraf, usul fiqh, usul Quran dan balaghah. Seterusnya, beliau mendapatkan pendidikan bersama Tuan Guru Haji Hashim. Beliau telah mempelajari ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu faraid, ilmu fiqh dan ilmu saraf. Yang ketiga pula, Tuan Guru Haji Muhammad Zubair. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh dan ilmu nahwu bersama beliau. Beliau pernah menjadi seorang pemain gitar dalam kumpulan muzik di Kuala Terengganu suatu ketika dahulu. Beliau juga aktif bersukan dan telah mewakili Terengganu dalam acara berbasikal pada tahun 1980-an. Perubahannya disebabkan melihat seorang rakan baiknya telah berubah secara drastik daripada tingkah laku dan pemakaian. Apabila melihat kehebatan kawannya itu, beliau juga ingin merubah dirinya dan telah mempelajari ilmu agama. Akhirnya sekarang, beliau telah menjadi seorang pendakwa bebas. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa AS merupakan salah seorang Nabi yang sangat mulia dan termasuk dalam kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul Ulul Azmi ialah gelaran yang diberikan kepada 5 orang Rasul yang menjadi pilihan yang memiliki kedudukan tinggi dan keistimewaan dalam Islam kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa yang dihadapi oleh mereka ketika berdakwah. Nabi Isa memiliki pelbagai sifat terpuji yang disebut di dalam Islam. Antara sifat utamanya ialah Nabi Isa AS adalah seorang hamba Allah dan seorang Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Baginda tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, malah menegaskan bahawa dirinya hanyalah hamba dan seorang Nabi yang telah menerima wahyu dan ditugaskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah. Salah satu keistimewaan besar Nabi Isa AS ialah kelahirannya yang luar biasa. Baginda dilahirkan tanpa seorang ayah sebagai mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibunya. Baginda merupakan anak kepada Maryam binti Imran, wanita suci yang taat kepada Allah. Kisah Nabi Isa AS bermula dengan kelahiran baginda yang luar biasa kerana Maryam mengandung tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Perkara ini merupakan mukjizat paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Maryam merasa takut dan bingung dengan kehamilannya, Allah menguatkan dirinya dan memberikannya rezeki serta perlindungan. Setelah Nabi Isa AS dilahirkan, masyarakat menuduh Maryam melakukan perkara terkutuk. Namun, bayi Nabi Isa AS yang masih di dalam buaian telah berkata-kata dan mempertahankan ibunya. Sejak kecil lagi, Nabi Isa AS telah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya melalui pelbagai mukjizat yang luar biasa. Antaranya adalah bercakap semasa bayi, menyembuhkan orang yang buta dan berpenyakit kusta, menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah, dan membentuk burung dari tanah dan menghidupkannya. Kesemua ini berlaku dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kerasulan baginda kepada kaumnya. Nabi Isa AS hidup dalam keadaan zuhud dan bersederhana. Baginda tidak mencintai dunia, sebaliknya menyeru manusia agar kembali kepada kehidupan yang berpaksikan keimanan, keadilan dan amal soleh. Baginda juga dikenali sebagai seorang yang sangat rendah hati dan tidak sombong walaupun dianugerahkan pelbagai keistimewaan. Dari segi rupa fizikal Nabi Isa AS, hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahawa Nabi Isa memiliki wajah yang tampan, berkulit kemerah-merahan, berambut lurus dan bertubuh sederhana. Baginda juga merupakan satu-satunya Nabi yang masih hidup sehingga kini. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat Nabi Isa AS ke langit dan menyelamatkannya daripada cubaan dibunuh oleh musuh-musuhnya.
Dalam Islam, Nabi Isa AS memainkan peranan yang sangat besar menjelang akhir zaman. Baginda bukan sahaja dikenali sebagai Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, tetapi juga sebagai tokoh utama dalam peristiwa besar sebelum berlakunya hari kiamat. Seterusnya, sifat-sifat Nabi Isa AS yang berkaitan dengan tugas akhir zaman baginda. Pada hari kiamat nanti, Nabi Isa AS akan turun ke dunia dan memainkan peranan yang sangat besar. Baginda bukan sahaja dikenali sebagai Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, tetapi baginda juga merupakan tokoh utama dalam peristiwa besar menjelang hari kiamat nanti. Terdapat beberapa sifat baginda yang sering dikaitkan dengan tugas akhir zaman baginda. Antara sifatnya ialah menjadi pemimpin yang adil. Nabi Isa AS akan kembali ke dunia sebagai seorang pemimpin yang adil, dan baginda akan memimpin umat Islam dan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Akan tetapi, baginda tidak membawa ajaran baru, tetapi memimpin mengikut syariat Islam yang telah pun dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, baginda akan membunuh Dajjal. Dalam banyak hadis sahih disebut bahawa Nabi Isa akan membunuh Dajjal, iaitu makhluk yang penuh fitnah serta menjadi ujian besar bagi manusia di akhir zaman. Peristiwa ini bukan sekadar menunjukkan kekuatan fizikal baginda, tetapi juga kekuatan iman dan prinsip baginda dalam menegakkan kebenaran serta melawan kezaliman. Yang ketiga, baginda akan menegakkan ilmu tauhid, kerana baginda turun bukan sebagai seorang nabi baru, tetapi sebagai penyokong ajaran Islam. Baginda akan menghancurkan salib, membetulkan ajaran Kristian yang telah menyimpang, dan menegakkan semula akidah tauhid di kalangan manusia. Peranan ini sangat penting kerana ia bukan sekadar membetulkan kefahaman, tetapi mengembalikan manusia kepada asas kepercayaan kepada Allah yang satu. Oleh itu, kembalinya Nabi Isa AS adalah lambang rahmat Allah sebagai pembawa keadilan, kebenaran dan kekuatan iman dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Seterusnya, mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Kerana yang pertama, menurut ajaran Islam, Allah telah menetapkan bahawa Nabi Isa akan diturunkan semula ke dunia pada akhir zaman untuk melaksanakan beberapa tugas besar, termasuk membunuh Dajjal. Pemilihan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, ia adalah ketetapan ilahi yang penuh dengan hikmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Allah tidak mematikan Nabi Isa seperti para Nabi lain. Sebaliknya, telah mengangkatnya ke langit dalam surah An-Nisa ayat 157 sehingga 158 yang bermaksud, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Bahkan Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjadi asas kepada keyakinan umat Islam bahawa Nabi Isa masih hidup dan akan diturunkan semula menjelang kiamat. Salah satu sebab Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal ialah kerana beliau adalah satu-satunya Nabi yang masih hidup dan belum wafat. Maka tugas besar ini adalah sebahagian daripada misi kenabian yang belum selesai. Selain itu, penurunan Nabi Isa adalah untuk membetulkan kekeliruan yang timbul dalam kalangan pengikutnya, terutama golongan Kristian yang mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Dengan kemunculan semula Nabi Isa sebagai hamba Allah dan pengikut ajaran Nabi Muhammad, maka kebenaran Islam akan terserlah.
Dan yang kedua ialah penurunan semula Nabi Isa ke dunia pada akhir zaman juga bertujuan untuk membetulkan kekeliruan besar dalam kalangan umat manusia, terutamanya dalam kalangan kaum Nasrani iaitu Kristian yang telah tersesat dalam akidah mereka. Kaum ini telah mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebahagiannya menganggap beliau sebagai Tuhan. Kepercayaan ini adalah satu bentuk syirik yang ditolak keras oleh Islam dan bercanggah dengan ajaran sebenar semua Nabi. Melalui penurunan Nabi Isa semula ke dunia, Allah ingin menunjukkan bahawa beliau hanyalah seorang hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Dengan itu, kemunculan Nabi Isa akan menjadi pembetulan kepada salah faham akidah yang terbesar luas, serta sebagai hujah yang hidup kepada umat manusia bahawa kebenaran tetap bersama Islam. Tugas Nabi Isa selepas diturunkan juga dijelaskan secara jelas dalam hadis sahih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, pasti akan turun kepada kamu Isa putera Maryam sebagai hakim yang adil. Maka dia akan mematahkan salib, membunuh Nabi dan menghapuskan jizyah, dan harta akan berwarwa sehingga tidak ada seorang pun yang mahu menerima sedekah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini dapat difahami bahawa Nabi Isa akan menghancurkan simbol utama agama Kristian, iaitu salib, dan juga akan membatalkan pemakanan babi yang diharamkan, serta menghapuskan sistem jizyah, kerana pada waktu itu semua manusia akan memeluk agama Islam dan tiada lagi golongan bukan Islam yang perlu membayarnya. Beliau akan memerintah sebagai hakim yang adil berlandaskan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan membawa syariat baru, tetapi melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Ini menunjukkan bahawa Nabi Isa akan menjadi pengikut Nabi Muhammad, bukan sebagai Nabi yang membawa ajaran baru. Tindakan ini bukan sahaja membetulkan kepercayaan kaum Nasrani, tetapi juga menyatukan umat manusia di bawah panji Tauhid dan Islam yang sebenar. Penurunan Nabi Isa merupakan salah satu tanda-tanda besar kiamat dan juga rahmat Allah kepada umat manusia bagi membetulkan akidah yang telah diselewengkan dan menegakkan kembali ajaran Tauhid yang sebenar. Hal ini memperkukuhkan kedudukan Islam sebagai agama penutup dan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir yang diikuti oleh seluruh umat manusia, termasuk oleh Nabi Isa sendiri di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh Dajjal ialah kerana kemunculan Dajjal merupakan fitnah terbesar dalam sejarah manusia yang tidak pernah berlaku sebelumnya dan tidak akan berlaku lagi selepasnya. Dajjal akan muncul menjelang akhir zaman dengan membawa tipu daya yang amat dahsyat seperti menghidupkan orang mati, menurunkan hujan dan mengeringkan bumi sehingga ramai manusia termasuk orang yang beriman akan terpedaya olehnya. Disebabkan bahaya dan kekuatan fitnah ini, maka hanya seorang Nabi yang dipelihara oleh Allah dan diberi kekuatan luar biasa sahaja yang layak untuk menghadapinya. Dalam hal ini, Nabi Isa alaihissalam telah dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan tugas ini. Tugas ini amat besar kerana ia melibatkan penamat kepada fitnah Dajjal yang boleh menggoncang iman manusia dan hampir merosakkan seluruh umat. Hadis sahih menjelaskan beliau akan turun di Damsyik dan membunuh Dajjal di pintu Lut. Tindakan ini juga menegaskan satuan risalah kepada Nabi dan keunggulan syariat Islam sebagai penutup semua ajaran. Selain itu, tugas ini juga mengandungi hikmah yang besar dari segi akidah dan kesatuan risalah para Nabi. Walaupun Nabi Isa AS adalah seorang Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, namun ketika beliau diturunkan semula di akhir zaman, beliau tidak membawa syariat baru. Sebaliknya, akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau akan memerintah dengan hukum Islam, bukan Injil, dan akan bersembahyang bersama umat Islam sebagai tanda bahawa Islam adalah agama yang benar dan penyempurna risalah terdahulu.
Berdasarkan video ceramah tersebut, telah timbul satu persoalan daripada seorang penonton kepada Ustaz Azhar Idrus, iaitu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan bukan nabi lain. Ustaz Azhar Idrus menjawab bahawa perkara ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya Allah sahaja yang mengetahui hikmah sebenar tentang pemilihan Nabi Isa. Namun, beliau menyatakan lagi bahawa Nabi Isa masih hidup dan belum wafat, dan itu menjadi antara sebab utama baginda yang akan diturunkan ke dunia pada hari akhirat nanti. Perkara ini dapat dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'ain radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah mengutus Isa bin Maryam, dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelap safaran sambil berpegangan pada sayap dua malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menitis, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium nafasnya pasti mati dan nafasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bablu. Di sana, dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang darjat mereka di syurga. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi Isa AS akan turun di Menara Putih di timur kota Damaskus, kemudian akan membunuh Dajjal di Bablut dan selepas itu akan memerintah dengan adil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga ayat 159, Allah menegaskan bahawa Nabi Isa tidak disalib atau dibunuh seperti dakwaan orang Yahudi, tetapi diselamatkan dan diangkat ke langit. Ayat 159 pula menyebut bahawa semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kewafatannya. Dan ini akan membuktikan Islam akan menjadi agama satu-satunya agama yang dianut pada ketika itu. Ulama tafsir seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir dan Al-Baghawi juga menjelaskan bahawa Nabi Isa akan kembali ke bumi sebelum kiamat berlaku. Mereka menafsirkan bahawa ayat-ayat dalam surah An-Nisa merujuk kepada penurunan Nabi Isa pada akhir zaman. Al-Baghawi menafsirkan ayat 159 bahawa tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa AS sebelum kematian Nabi Isa, dan mereka akan beriman dengan Nabi Isa ketika baginda turun dari langit pada akhir zaman. Nabi Isa AS akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan menegakkan kembali tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penurunan Nabi Isa AS juga termasuk dalam tanda-tanda besar kiamat mengikut sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, telah muncul Rasulullah SAW di samping kami apabila kami sedang berbincang. Maka baginda SAW bertanya, apa yang kamu bincangkan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan perihal Al-Sa'ah, iaitu hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia hari kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelum daripadanya 10 tanda-tanda. Baginda SAW menyebut tanda-tanda tersebut, iaitu asap, Dajjal, Al-Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa anak kepada Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 gerhana, iaitu satu gerhana di timur, satu gerhana di barat dan satu lagi gerhana di rantau atau Jazirah Arab. Seterusnya, yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menghalau manusia ke mahsyar mereka. Dalam riwayat lain, hadis yang lebih kurang sama daripada Huzaifah bin Asid, bahawa Nabi SAW di dalam bilik dan kami berada di bawahnya. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang kamu bincangkan? Mereka menjawab, perihal as-sa'ah, iaitu hari kiamat.
Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya al-sa'ah hari kiamat tidak akan berlaku sehingga berlaku 10 tanda, iaitu gerhana di timur, gerhana di barat, gerhana di rantau Arab, asap, dajjal, dabah yang melata di bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari dari barat, api yang keluar dari lembah Aden yang akan mengiringi manusia. Dalil ini membuktikan bahawa penurunan Nabi Isa adalah salah satu daripada 10 tanda besar kiamat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Baginda Nabi Isa AS akan menjadi simbol kepada kebenaran yang nyata selepas fitnah besar Dajjal. Selain itu, Ustaz Azhar Idrus juga ada menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan Nabi Isa apabila baginda turun ke dunia nanti. Menurut Ustaz Azhar Idrus dan disokong oleh hadis yang sahih, Nabi Isa akan memerintah dengan sangat adil. Keamanan dan keadilan pada waktu itu sangat luar biasa, sehingga kan kanak-kanak boleh bermain dengan ular berbisa, harimau hidup bersama kambing dan tiada lagi kebencian atau permusuhan. Harta pula diagihkan sehingga tiada siapa yang mahu menerimanya. Ini menggambarkan kemakmuran dan kedamaian sebenar di bawah pemerintahan baginda. Seiring dengan sabda Nabi baginda SAW yang berbunyi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh sudah hampir tiba masanya Isa putera Maryam turun kepadamu sebagai pemimpin adil. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan mengagihkan harta hingga tiada seorang pun menerimanya, sehingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dilihat, tugas Nabi Isa adalah untuk mengembalikan manusia ke arah kebenaran, iaitu keadilan dan tauhid kepada Allah SWT selepas pemerintahan Dajjal yang kejam serta fitnahnya yang menyesatkan umat manusia supaya mempercayai dia ialah Tuhan. Dajjal memiliki kemampuan hebat untuk menipu manusia. Digambarkan, ia mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan membawa makanan serta minuman kepada orang yang sedang kelaparan. Manusia yang menyahut suruhannya akan hidup dalam kebahagiaan dan kenikmatan, manakala yang menentangnya berada dalam kesengsaraan dan kesempitan. Kesimpulannya, walaupun sebab sebenar mengapa Nabi Isa yang dipilih tidak dijelaskan secara langsung, para ulama berpandangan bahawa kerana baginda masih hidup dan belum wafat, maka Allah SWT telah menetapkan baginda untuk mengakhiri fitnah Dajjal. Penurunan baginda adalah bukti kebesaran dan keagungan Allah dan juga penguat kepada kebenaran Islam. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman dengan hari kiamat dan tanda-tandanya termasuklah penurunan Nabi Isa AS, kerana penurunan Nabi Isa termasuk dalam rukun iman yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Ulama-ulama juga menyimpulkan bahawa hikmahnya adalah sebagai tanda kebesaran dan keagungan Allah kepada alam semesta, bahawa dialah zat yang maha gagah, yang maha berkuasa pentadbir dan raja alam akhirat. Manusia wajib percaya dan patuh kepada Allah SWT dan bersedia untuk menghadapi hari akhirat setelah alam ini dihancurkan pada hari kiamat kelak. Kesimpulannya, pemilihan Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal merupakan ketentuan Allah SWT yang mempunyai hikmah yang sangat besar dan menjadi antara tanda utama menjelangnya hari kiamat. Meskipun tiada jawapan yang jelas kenapa baginda yang dipilih, namun umat Islam wajiblah meyakini bahawa setiap perancangan Allah SWT adalah mempunyai hikmah. Berdasarkan Al-Quran, hadis sahih dan penjelasan ulama, Nabi Isa AS tidak wafat tetapi diangkat ke langit dan akan diturunkan semula ke dunia untuk menegakkan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah serta membunuh Dajjal yang membawa fitnah paling besar dalam sejarah manusia. Tugas ini menunjukkan peranan baginda dalam mengembalikan manusia kepada mentauhidkan Allah yang sebenar.
Sebagai umat Islam, beriman kepada penurunan Nabi Isa dan tanda-tanda kiamat merupakan sebahagian daripada rukun iman yang wajib dipercayai, serta menjadi peringatan agar sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak mudah terpedaya dengan fitnah-fitnah manusia.